Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini akan nak kongsikan resepi spaghetti bolognese yang paling simple tapi memang sedap gila. Jom kita mula. Bahan-bahannya senang je. 6 ulas bawang putih cincang, setengah biji bawang Holland dipotong dadu, 3 sudu makan cili kisar, 5 batang sosis, 1 tin cendawan butang, 400 gram daging cincang, 1 tin sos pasta tradisional, 1 sudu kecil oregano atau mixed herb, air sekali, garam dan juga serbuk perasa. Okey, jom kita masak. Rebus spaghetti dengan garam dan minyak sikit supaya tak melekat. Bila dah lembut, toskan. Spaghetti pun dah kembang. Bolehlah kita angkat dan toskan. Dalam kori lain, panaskan minyak. Tumis bawang putih sampai naik bau. Kemudian masukkan cili kisar. Masak sampai pecah minyak. Kemudian masukkan daging cincang, kacau sampai daging masak. Kemudian masukkan bawang Holland, masuk sosis pula. Bila sosis dah masak, masukkan 1 tin sos pasta. Masukkan 1 atau 2 tin air supaya kuah tak terlalu pekat dan kering. Masukkan cendawan yang dah dihiris. Akhir sekali, masukkan garam dan juga serbuk perasa. Kacau dan biar renyah lebih kurang 10 minit.
Sekarang bolehlah letak oregano. Kalau tak nak letak pun tak apa. Dah siap sos bolognese akak. Tak sabar nak rasa. Sedapnya. Banyak ke? Besok boleh bawa balik kampung ke? Tak boleh. Kalau sahabat-sahabat suka, boleh juga taburkan oregano ke atas spaghetti. Dah siap. Betapa menyelerakan. Jom rasa. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Jumpa lagi di resepi seterusnya. Bye!